Dalam poligami, kalau kita tengok atas kertas, hak isteri-isteri tu nampak sama rata. Tapi, adakah pengalaman yang mereka lalui tu pun sama? Hari ni kita nak cuba selami lebih dalam, kita nak tengok apa yang berlaku di sebalik peraturan untuk faham realiti sebenar mereka yang berada dalam situasi ni. Inilah dia soalan paling utama yang akan kita cuba jawab. Betul, hak mungkin sama. Tapi adakah itu bermakna pengalaman dan apa yang dirasa dalam hati pun akan sama? Jom kita sama-sama rungkai persoalan ni. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu asas dia. Jom kita mulakan dengan prinsip keadilan dalam poligami ni dari sudut syarak ni. Perkara paling asas yang kita kena tahu ialah, dari sudut hukum, sebenarnya tak ada beza pun antara isteri pertama, kedua atau seterusnya. Semua ada hak yang sama. Dan tanggungjawab paling besar bagi suami, sudah tentulah untuk berlaku adil kepada semua isteri dia. Itu prinsip nombor 1. Jadi, macam mana nak ukur adil tu? Biasanya, ia berpandukan pada 3 perkara utama ni. 1. Suami kena bagi nafkah. 2. Kena ada giliran bermalam yang adil. Dan 3. Kena sediakan tempat tinggal yang berasingan. Ini penting untuk jaga privasi masing-masing. Boleh dikatakan, inilah 3 tiang utama keadilan dari segi luaran atau material. Tapi, bila sebut pasal nafkah, ada satu perkara yang menarik. Adil kat sini tak semestinya bermaksud sama rata dari segi jumlah ringgit. Ia lebih kepada memenuhi keperluan sebenar setiap isteri. Contoh mudah kan? Isteri yang dah ada 3 orang anak, mestilah perlukan belanja lebih berbanding isteri yang belum ada anak. Jadi, keadilan tu sebenarnya lebih fleksibel ikut keadaan. Okey, kita dah sentuh sikit pasal teori dan peraturan. Sekarang, jom kita masuk ke alam realiti. Kita cuba fahami apa yang dilalui oleh manusia sebenar bermula dengan perspektif isteri pertama atau isteri tua. Selalunya, bagi isteri pertama, cabaran paling besar yang dihadapi bukannya soal duit atau rumah, tapi perasaan. Perasaan rasa terabai atau mungkin rasa kurang disayangi. Inilah sebenarnya inti kepada pergolakan emosi yang dia lalui. Jadi, perjuangan utama dia sebenarnya berlaku di dalam hati. Ia adalah satu perjalanan emosi untuk menerima hakikat yang baru. Proses ni memang tak mudah. Ia boleh libatkan fasa marah, cemburu, makan hati dan semua ni boleh ambil masa yang sangat lama, kadang-kadang makan bertahun-tahun untuk betul-betul reda. Apa yang dia ada yang isteri lain mungkin tak ada? Sejarah, kenangan dan pengalaman bertahun-tahun dengan suami. Itulah aset terbesar dia. Jadi, dengan berbekalkan semua memori inilah, dia cuba pertahankan tempat istimewanya dalam hati suami, supaya tak hilang atau terhakis bila ada orang baru. Baik, kita dah dengar sisi isteri pertama. Sekarang, mari kita pusingkan shilling dan tengok pula dari sudut pandang isteri yang lebih muda. Percayalah, perjalanan dia pun ada cabaran-cabaran tersendiri. Ya, perjalanan dia memang berbeza. Kalau isteri pertama bergelut dengan perasaan di dalam, isteri muda ni pula tekanannya datang dari 2 penjuru. Satu dari luar, cemuhan atau pandangan serong masyarakat. Satu lagi dari dalam, cabaran untuk hidup berkongsi dan sesuaikan diri dalam keluarga yang dah sedia terbina. Bayangkan kita masuk ke dalam sebuah rumah yang dah ada penghuninya, dah ada peraturannya. Memang perlukan jati diri yang sangat kuat dan tahap kesabaran yang luar biasa. Sebab dia bukan sahaja kena tune in dengan suami, tapi juga dengan madunya, dengan anak-anak tiri mungkin, dengan keseluruhan dinamik keluarga tu. Jadi, kalau kita senaraikan, cabaran spesifik dia termasuklah 1. Nak kena belajar hidup dengan madu. 2. Kena hadap cakap-cakap orang atau stigma masyarakat. Dan 3. Kadang-kadang ada isu perbezaan gaya hidup. Terutamanya kalau jarak umur dengan suami tu agak jauh. Banyak benda nak kena adjust. Okey, kita dah tengok dari sudut isteri pertama dan kita dah tengok dari sudut isteri muda. Sekarang, jom kita letakkan kedua-duanya sebelah menyebelah. Baru kita nampak dengan lebih jelas kat mana sebenarnya perbezaan realiti yang mereka lalui. Tengok jadual ni. Ia merumuskan semua yang kita bincangkan tadi. Isteri tua, dia lebih berpengalaman. Cabaran dia lebih bersifat dalaman. Perasaan terabai. Manakala isteri muda, dia mungkin kurang pengalaman tapi cabaran dia lebih datang dari luar. Stigma masyarakat. Nampak tak? Keadaan emosi dan gaya hidup mereka pun jadi berbeza. Jelas sekali, walaupun dalam satu keluarga, mereka hidup dalam 2 realiti yang tak sama.
Jadi inilah kuncinya. Perbezaan sebenar antara mereka bukanlah pada hak yang tertulis dalam undang-undang. Bukan. Perbezaan tu terletak pada apa yang mereka rasa, apa yang mereka hadapi setiap hari, cabaran emosi, sosial dan pribadi. Itu yang betul-betul membezakan pengalaman mereka. Baiklah, sebagai penutup, jom kita undur sikit ke belakang dan lihat gambaran yang lebih besar. Apa yang ada di sebalik semua peraturan tentang hak dan kewajipan ni? Jadi, apa yang boleh kita simpulkan? Pertama, ya, hak rasmi untuk semua isteri memang sama. Kedua, suami memang wajib berlaku adil. Tapi, poin paling penting ialah realiti hidup dan perjalanan emosi setiap isteri tu sangatlah unik dan berbeza. Kalau kita betul-betul nak faham poligami, kita tak boleh sekadar baca buku peraturan je. Kita kena cuba selami dan fahami buku hati setiap insan yang terlibat. Dan untuk renungan kita bersama, saya tinggalkan anda dengan satu soalan. Keadilan dari segi wang ringgit, giliran bermalam, semua tu kita boleh ukur, boleh kira. Tapi bolehkah kita ukur keadilan dalam soal perasaan, kasih sayang, perhatian? Persoalan inilah yang menjadikan isu ini begitu kompleks dan begitu manusiawi.